Ada tu apa nama yang driver yang banyak duduk apa semua kan. So kadang-kadang benda ni kita tak perasan yang sebenarnya kita ada sakit tau. Tapi kita tak perasan, kita sihat je. So saya nak dapat komen lah daripada Karim. Apa apa nama orang kata apa nasihat ataupun dari segi sudut pandangan tukang urut ni untuk orang-orang yang lifestyle sedentary ni. Adakah dia tahu tak dia tu ada masalah? Dia sedang ada masalah. Even yang tengah tengok podcast ni pun dia tak tahu dia pun ada masalah sebenarnya tapi dia tak tahu. Salah satu kita nak diagnose kan benda-benda macam ni. Satu cermin. Kita tengok cermin lah. First thing. Tengok bahu kita. Sama ada kita ni betul, kedudukan kita ni betul ke tidak, tengok bahu kita. Kalau bahu sengit tu, mesti ada masalah. Confirm. Walaupun tak sakit. Walaupun tak sakit. Sebab belum ada kecederaan. Kalau ada kecederaan, itu yang timbul seketika, sakit belakang, slip disc, herniated disc. Okey, bermaksudnya kalau banyak duduk ni tak bagus lah sebenarnya. Ada bagusnya, ada yang tak bagusnya. So bila yang tak bagusnya, bila kita habit, kita duduk mengiring. Kita duduk macam ni. Memungkuk. Bila memungkuk ni, dia himpit kepada tulang belakang kita. Kalau mengiring macam ni, lama-lama dia akan menyebabkan faktor slip disc ataupun seketika. Tapi banyakkan fenomena ni yang berlaku paling banyak orang lifestyle duduk ni sakit seketika lah. Sebab orang tak tahu sama ada diorang ni sakit slip disc, seketika ataupun sakit pinggang. Tapi majoriti sakit pinggang lah. Itu umum lah. Pinggang umum lah. Sakit pinggang. Tapi tak tahu sakit apa. Sakit pinggang betul. je kan. Mungkin orang kata sakit pinggang ni sebab duduk banyak sangat. Tapi sebenarnya ada faktor lain kan. Ada faktor lain. Dompet dekat belakang. Bila kita duduk atas dompet, pinggul kita ni akan terangkat sikit. So bila ambil masa, otot ni berubah. So lama-lama dia akan menyengit. Pinggul itu jadi pinggul tu akan menaik sikit. Dia lebih ikut dompet lah. lah. Ikut dompet. Tapi bila kita nak rawat dah, sebab kena faham. Bila otot ni, bila kita nak kembali dia kepada asal, back to normal ataupun back to fitrah, dia ambil masa. Sebab otot membentuk dengan kehidupan harian kita, lifestyle kita.